siapa menuntut ilmu letak di hati supaya nak bangga dengan orang awam, liyubahiya bihi sufaha. Ada pula mengaji menuntut ilmu liyumariya bihi ulama, supaya nak bantah ulama, nak rak orang tu, nak rak orang ni, tujuan letak lagu tu. Au yasira wujuhun nasi ilai, ataupun supaya jadilah dengan ilmu tu muka manusia nak beradak ke dia belaka tak mengaji dak lain dah. Au ya'khudha bihil amwal, ataupun supaya nak mengambil dengan dia tu apa pakai benda ke dunia tak hati situ. Siapa-siapa menuntut ilmu kerana belah tu, ilmu apa ni? Ini ilmu agama maksudnya, supaya salah satu dari tempat tu dalam dia kata dakhalana ulah 3 kali, masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka. Apa tu apa tu? Kalau tengok orang akhir-akhir zaman ni kak, kadang-kadang senda tu mengaji pasal kita pasal ni menak, ngaji lagu ni menak, tak boleh apa, tak ada kelulusan, tak cukup makan, walah makan tak ada berhenti. Tak cukup makan, macam-macam kata menghina, mencela, mengkeji mengaji. Apa tu? Nak pada keduniaan, boleh pangkat juga banggalah. Kalau tengok je hadis tu, dakhalana. Apa ni? Mana ni setengah pada hadis tarhib, nak menggeru dan menakuti supaya kita baiki niat imalah. Kalau letak dulu kita niat kita mengaji agama tapi tujuan dunia, baiki situ baiki.